Beli emas tanpa tengok harga sebenarnya perkara biasa bagi penyimpan emas dekat public tu tuan-puan. Sebab kami faham fungsi sebenar emas yang mana emas ni bukan semata-mata untuk kita tunggu harga jatuh, tapi sebaliknya untuk lindung nilai kekayaan kita dalam jangka masa panjang. Ada penyimpan emas yang beli sendiri secara konsisten setiap bulan, ada juga yang gunakan kaedah auto debit. Bila guna auto debit ni tuan-puan, kita akan tetapkan satu jumlah, contohnya RM200 setiap bulan pada tarikh yang sama. Jadi tak kisah harga emas naik ataupun turun, bagian tetap berjalan. Mereka yang buat auto debit ni, fokus mereka bukan pada harga harian dah, tapi fokus mereka adalah pada pertambahan krim emas. Sikit-sikit lama-lama jadi banyak insya-Allah. Siapa yang buat auto debit ni seronoknya tuan-puan auto menabung setiap bulan. InsyaAllah lama kelamaan auto kaya. Jadi orang biasa tunggu harga turun baru nak beli. Tapi penyimpan emas yang berilmu tuan-puan, mereka beli secara konsisten tanpa tunggu harga emas turun. Sebab mereka tahu yang penting bukan harga hari ini tapi berapa banyak emas yang kita berjaya kumpul. Jadi untuk tuan-puan yang nak saya bantu menggunakan simpanan emas dengan cara yang betul, dengan cara yang selamat, berterus isi borang saya dekat bawah. Saya bantu sebaiknya. Assalamualaikum.